saya nak menegur satulah sebagai wakil daripada rakan yang menubuhkan kerajaan Negeri Sembilan ini. Saya merasa kecewa, betul-betul. Ya. Kerana kita berjanji di peringkat persekutuan, kita berjanji bersama untuk mengurus negara. Negara mesti diutamakan. Negeri Sembilan pun begitu. Kita bersama untuk urus negeri. Dan kita mesti bagi-bagi sama-sama. Ya. Itu sebabnya pembahagian jawatan di peringkat kabinet, betul-betul, kalau KPT, PH, luar bandar, Barisan Nasional. Kalau KPM, PH, KPT-nya, bintang tingginya, Barisan Nasional. Jika KDN-nya, PH, KLN-nya, Barisan Nasional. Ya, betul-betul. Tetapi dalam masa di Negeri Sembilan baru-baru ini, keputusan dibuat, dia tak begitu pula. Ya. Patutnya satu untuk kau, satu untuk aku, satu untuk aku, satu untuk kau. Ini dua untuk aku, kosong untuk engkau. Tak maulah macam tu. Ya. Saya tak maulah, ya, kerana di luar sana kita ada tahap kita boleh mengekang perasaan. Ya. Kami sebelum mungkin kami nak bersama-sama untuk kita mengurus negeri, mengurus negara. Tetapi kita juga ada isu yang orang kadang-kadang bertanya kepada kita yang kita susah nak jawab. Ya. Ya. Bukankah ada baiknya itu pembahagian senator, satu untuk PH, satu untuk Barisan Nasional? Kan begitu? Speakernya PH, timbalan speakernya BN. Ya? Jadi ini tak betul. Ya? Saya tak mahu perkara ini berlaku lagi. Hormatkanlah rakan kerjasama kita. Ya? Kerana bak kata di dalam ucapan yang amat berhormat Sikamat, labo sama dapat, cicir sama rugi. Ya? Ini labo tak sama dapat ni dah, labo seorang yang dapat. Ya? Yang cicir kami. Ya? Dan boleh dikatakan juga bahawa dalam itu gagahnya gunung dek tanah. Ya? Ingat tu, gagahnya gunung dek tanah. Jangan tanah nanti lombi, gunung guntuh. Ya? Kita tak mahu itu jadi.